Boleh bakal. Assalamualaikum semua. Berita baik untuk seluruh rakyat Sabah. Rundingan berhubung isu 40% hasil Sabah akan dimulakan segera di peringkat teknikal dan boleh diteruskan walaupun dalam tempoh pilihan raya negeri Sabah ke-17 berlangsung. Menurut Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ketua Setiausaha Perbendaharaan telah pun menghantar surat kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah bagi memulakan sesi rundingan tersebut. Beliau turut menegaskan bahawa hubungan baik antara kerajaan negeri dan persekutuan perlu sentiasa dipelihara demi memastikan semua isu yang timbul termasuk tuntutan hasil dapat diselesaikan secara rasional dan berhemah. Tuan-tuan dan puan-puan, ini jelas satu lagi komitmen kerajaan dalam menjayakan MA63. Berhubung isu yang ditimbulkan oleh sesetengah pihak, kononnya kerajaan persekutuan mahu memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu. Kekeliruan ini telah pun dijawab oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Dewan Rakyat pada 13 November 2025. Menurut beliau, kerajaan persekutuan hanya memfailkan rayuan ke atas alasan penghakiman Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu berhubung isu pemberian khas 40% hasil Sabah selepas mendapati wujud beberapa kekhilafan. Apapun, tahniah pada seluruh rakyat Sabah. Pada PMX, terima kasih.